Maka kita bila kita puasa dah, kita terawih dah, so lagi kena tambah moci-moci. Dengan molek. So lagi kita kena tambah. So lagi kita kena tambah. Mana kena tambah moci-moci? Hal ni penting ni. Ingat molek. Hal ni penting ni. Gapo kita kena tambah? Iaitu masa kita nak makan sahur. Dengan molek, makan sahur, nak makan sahur ni. Malam esok nak makan sahur dah. Lagu mana nak makan sahur, bapa? Lagu mana nak makan sahur? Tu. Lagu mana nak makan sahur? Bo nak makan sahur, moci-moci, ingat molek. Nak makan pukul berapa sahur? Ambo nak tahu makan sahur pukul 4. Ambo pukul 4. Kerana pukul 5 subuh. Pukul 4 ambo makan sahur dah. Maka ambo koci terosak ambo ning-ning pukul 3.30. Ambo bangun pukul 3.30. Ambo bangun pukul 3.30. Ambo masuk tandah, masuk bilik air. Ambo celole. Ambo pun ambil lah wuduk. Sudah celole siap ambil wuduk cepat-cepat. Tubik gi di sejadah kita. Buka sejadah. Moci-moci ni sudah ambil dah wuduk. Gi dapur dulu. Gi dapur buka gas. Pan. 2. Ambil sayur. Letak. Ambil gula. Letak. Slow api sup sekali. Slow. Sup pak. Api halau. Biru ya. Lepas tu pecik. Tak puyuk api. Panas nasi. Tubik. Api merah siap dah. Barulah ada aku buka lah sejadah macam buka sejadah ambil kandung bakar siap dah. Sudah tiada. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Saja aku semaya sunat tahajud 2 rakaat. Baca homo cik pandai. Lepas Fatihah tu bacalah gapo pun moci pandai gapo. Kata keluar Allah, baca keluar Allah. Kita tak pandai gapo apa we, pandai Fatihah so. Fatihah so. Tu. Pakai bacalah. Tu baca. Sudah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat tahajud pula 2 rakaat. Semaya tu nak tahajud pula 2 rakaat. Ni noyak. Sudah 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Padahal 4 rakaat pada dah. Tengok je pula. Oh, lama lagi weh. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat taubat 2 rakaat. Saja aku semaya sunat taubat 2 rakaat. Saja aku semaya sunat taubat 2 rakaat. Sudah siap dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Saja aku semaya sunat taubat 2 rakaat. Jadi 4. Tahajud 4, taubat 4. Tengok pula. Ada 8 minit, 9 minit lagi. Allahu Akbar. Semaya sunat hajat moci 2 rakaat. Sunat hajat. Maya sunat hajat. Tu. Assalamualaikum sudah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Akak tangan lah. Doa pada dah. Nak gopak dah. Ada 5 minit dah. Akak tangan. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku nak ayat kamu ni, ya Allah. Bulan Ramadan dah, ya Allah. Siapa dah, ya Allah. Aku terima kasih banyak-banyak padamu, ya Allah. Mujulah mu tak mati aku lagi dengan Ramadan ni, ya Allah. Maka Ramadan tahun ni, ya Allah. Aku nak buk, ya Allah. Mu jadilah aku ni wirajing bulan Ramadan, ya Allah. Jadilah tok lakiku pun wirajing, ya Allah. Aku selamin ni, ya Allah. Mu musafar le syurga esok, ya Allah. Jangan hidup cerah tengah jalan, ya Allah. Ya Allah, aku ni susah, ya Allah. Duduk cia segenar ni, ya Allah. Dia tak ada, ya Allah. Aku ni susah pakai colek, ya Allah. Demo saling kereta 2-3 kali dah, ya Allah. Aku dah colek ni, ya Allah. Ni pun colek tak dekat, nak kapung tayar, ya Allah. Bangun ni terbalik, pergi makan puluh orang, ya Allah. Dia kata mati dah, colek naik dah belakang, ya Allah. Haji boleh, ya Allah, tahun ni.
Tukarlah, ya Allah, aku nak Toyota Rivo, ya Allah. Ya Allah, anakku 2-3 beradik, ya Allah. Aku nak ayak kemung, ya Allah, bulan Ramadan, ya Allah. Menjagalah anakku, ya Allah, menjadi anak yang soleh, ya Allah. Kalau anakku tak pakai agak habislah, ya Allah. Dalah aku ni sesak dah, ya Allah. Kalau anak tak pakai agak padai lah, ya Allah. Ya Allah, jadilah anakku anak soleh, ya Allah. Menjagalah aku, ya Allah. Dan menjagalah tok laki aku, ya Allah. Aku ni sekelamin nak masuk syurga sekali, ya Allah. Mui rajin ngati tok lakiku, ya Allah. Tok lakiku ni go, ya Allah. Kurang sikit semaya, ya Allah. Ya gaduh dengan jamu, ya Allah. Aku lako-lako, ya Allah. Kerja pun, ya Allah. Ya Allah, Datuk ni, ya Allah. Peliklah, ya Allah. Kau tua ni, kau bekai, ya Allah. Aku minta lah mu jadi slow sikit, ya Allah. Biar hati dia lembut, ya Allah. Aku bimbang, ya Allah. Baru ni kena nampak dah aku, ya Allah. 2 terik dah bulan ni, ya Allah. Minta. Bulan Ramadan, minta berlaku. Malam esok, minta pula. Minta muka lain pula. Malam ni minta ni, malam esok, malam lusa, mulai tulak. Sampai akhir Ramadan. Minta. Kerana Allah tak ada Allah kita. Kita dengan Allah lebih daripada ibu bapa lagi. Kena merayu kepada dia. Kena munajat. Kecek sama seorang Tuhan nak dengar. Apa mu nak. Ni bulan Ramadan.